Saya ada satu kisah benar yang saya nak ceritakan dan kisah ni saya dapat dari mentor saya. Okey, kisahnya ada seorang kenalan beliau iaitu mentor saya lah yang berasal dari Aceh. Dia lari ke Malaysia meninggalkan Aceh pada tahun 1990-an ketika peperangan berlaku antara Aceh dan Kerajaan Indonesia. Dia merupakan salah seorang bekas anggota Tentera Gabungan Aceh Merdeka (GIM). Ketika namanya disenarai hitam oleh Tentera Indonesia, dia buat keputusan untuk lari ke Malaysia. Sebelum berangkat, ibunya membekalkan barang kemas yang beratnya sekitar 20 gram. Dan itu adalah harta yang dia bawa bersama untuk memulakan hidup di Malaysia. Sampai di Malaysia, dia menggadaikan emas tersebut bagi mendapatkan pinjaman sebagai modal untuk memulakan bisnes. Hasil dari bisnes itu, dia berjaya menebus kembali emas yang digadainya dan sekarang bisnesnya sudah berkembang dan bertemu jodoh dengan rakyat Malaysia. Jadi apa yang mengujakan saya, katanya emas yang dia bawa lari pada tahun 1990-an dulu masih ada di tangannya sehingga hari ini. Masya Allah, itulah kehebatan emas ya tuan-puan. Bawalah emas ke mana-mana pun, emas tetap berharga. Sebab emas adalah duit antarabangsa. So macam sekarang, saya berada di Australia, saya bawa emas Pabi Gold bersama saya. Manalah tahu kan, kalau berlaku kecemasan, at least saya ada simpanan emas yang boleh jual di mana-mana negara seluruh dunia. Dan nilai emas ni hampir sama sahaja di seluruh dunia. Tapi kalau saya buat duit ringgit Malaysia, belum tentu semua negara terima. Kerana pernah terjadi suatu ketika dulu ada negara yang tak nak terima duit ringgit Malaysia. Jadi tuan-puan, simpan emas hari ni kerana emas adalah international money. Asalkan emas itu tulen, pasti laku dijual di mana-mana seluruh dunia. Jadi tuan-puan nak saya bantu mulakan tabung emas pertama bersama Pabi Gold, tuan-puan boleh klik pada beg biru di bawah atau klik link di bio saya, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.